الجمال بألفان وأطيار. عروسة النور تاج البدر يبرزها نجما يشع بأنوار وأنوار. مبارك زوجها جاءت على درر زوج النقاء بتتويج وإبهار. كل القلوب تناهت في السنة فرحا بالحسن يبرق في حسن وإصرار. كل القلوب تناهت في السنة فرحا بالحسن يبرق في حسن وإصرار. على جميل سعادتي وأفكاري تجري الحروف بأشواق وأزهار. هذه هيا قد سارت للسعد في أمل تروي الجمال بألفان وأطيار. أسماء ترسم ألحان الوفا كلما يبدو بديعا على خير وإيثار. ومريم ترتوي بالحب قد بعثت ألفاظها فرحة تروى بأمطار. كذاك شيماء تسقي الروح بهجتها وتنتقي حبها من غير اختار. كذاك شيماء تسقي الروح بهجتها وتنتقي حبها من غير اختار. كل التباريك تجري يا وبها كل الدعاء إلى ربانين الباري بأن يفيض عليك الله نعمته ذرية تزدهي في كوننا الساري. كل التباريك تجري يا وبها كل الدعاء إلى ربانين الباري بأن يفيض عليك الله نعمته ذرية تزدهي في كوننا الساري. saudara semua, oh indahnya. Merahnya inai di jari, tanda kasih tidak termatri, ikatan raja sehari. Bersanding tersipu
di Palu, pengantin baru duduk bersanding tersipu malu. Tumpang di Palu, pengantin malu. Moga bahagia ke anak cucu. Kami doakan moga berkekalan, selamat sejahtera hingga akhir zaman. Mempelai tersenyum manis, air mawar direnjis-renjis, bunga manggar indah berseri. Senyum tawa dan gembira, sanak saudara semua, oh indahnya. Merahnya inai di jari, tanda kasih dah termatri, ikatan raja sehari. Yang dinanti-nanti sudahlah menjelma kini kekal abadi. Selamat pengantin baru, moga kekal ke anak cucu. Selamat pengantin baru, tumpang di Palu, pengantin baru duduk bersanding tersipu malu. Tumpang di Palu, pengantin malu. Moga bahagia ke anak cucu. Kami doakan moga berkekalan, selamat sejahtera hingga akhir zaman. Tumpang di Palu, pengantin baru duduk bersanding tersipu malu. Bunga rampai racik-racik. Okey, baik, kita masih lagi bersiaran langsung dalam majlis persandingan kedua mempelai kita, Anis dan juga Aji. Kalau dah jodoh bertemu, Dan kini telah berlangsungnya majlis acara makan damai, dan seterusnya kita akan meneruskan acara kita yang seterusnya, iaitu acara pemotong kek, hari simbolik sebagai tanda rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala rasanya yang telah berlangsungnya majlis pada hari ini dengan begitu lancar sekali. merah di jari. Dan juga acara pemotongan kek ni sebagai simbolik tanda telah berlangsungnya majlis pernikahan, majlis persandingan dan juga makan damai. Dan acara kemuncak kita pada tengah hari ini iaitu acara pemotongan kek daripada kedua mempelai kita. Sanggul berbagai rupa dihias. Saya sekali lagi mewakili pihak tuan rumah Encik Mat Harun bin Mat Lidam bersama dengan Puan Rusila Wati Nampak binti Ayub mengalu-alukan kedatangan kepada semua tetamu-tetamu para undangan. Diucapkan terima kasih kerana sudi hadir bagi memeriahkan majlis kita pada hari ini.
Ini dia main madu. Tak sadarku Jadi pada hari ini sekalian sama-sama kita saksikan temukan acara yang sedang berlangsung daripada kedua mempelai kita, iaitu acara pemotong kek simbolik bagi kemuncak majlis kita pada hari ini. Alhamdulillah majlis berjalan dengan lancar seperti yang kita mahukan. Apapun sama-sama kita doakan kepada kedua mempelai kita, mudah-mudahan jodohnya berpanjangan berkekalan hingga ke akhir hayat, diperbanyakkan rezekinya, dikurniakan zuriat yang soleh dan solehah, dan dipermudahkan segala urusan-urusannya dunia maupun akhirat insya-Allah. hanya dia. Dan sama-sama kita mendoakan agar kedua mempelai kita dilembutkan hatinya seperti lembutnya tanah apabila terkena air. Disatukan hati mereka seperti mana disatukan hati Adam dan Hawa, Yusuf dan Zulaikha. Apapun kan ku lakukan untuk dirimu sayang, oh penjaga hati. Kau dan aku sempurna, semoga ada cara untuk terus bersama. Selalu ku tunggu, tak mau berlalu, kau dan aku. Kan ku warungi 7 laut samudra, kan ku daki pegunungan Himalaya. Apapun kan ku lakukan untuk dirimu sayang, oh penjaga hatiku. Kan ku warungi 7 laut samudra, kan ku daki pegunungan Himalaya. Apapun kan ku lakukan untuk dirimu sayang, oh penjaga hatiku. Oh